Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sarah Wajihah binti Muhammad Fadli selaku wartawan di PPSS. Hari ini 18 Jun 2026 sedang berlangsungnya program Ma'al Hijrah peringkat sekolah bagi tahun 2026. Jom kita saksikan. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا. Sedangkan Nabi itu seorang kekasih Allah yang dilantik oleh Allah, terima wahyu, taat kepada perintah Allah. Siapakah sahabat Nabi yang paling muda terlibat dalam peristiwa hijrah? Okey, bagus. Saya minta Ali dalam Allah dan baik. Perintah Allah pertama, perintah Allah yang kedua Nabi dan umat Islam diancam. Kalau ni anak wit pendadak yang ni bagi pendadak tidak juga ingat. Bersama kita sekarang Ustaz Fairoz bin Razwan, Guru Pendidikan Islam SK Bandar Baharu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zaman sekarang kita tidak berhijrah lagi dari satu tempat ke satu tempat seperti dahulu. Jadi, apakah maksud hijrah yang paling relevan untuk diri kita sekarang? Baik. Terima kasih kepada adik Wajihah untuk soalan itu. Pada masa ini, maksud hijrah lebih kepada berpindah daripada sifat yang buruk kepada sifat yang baik, ataupun akhlak yang buruk kepada akhlak yang lebih baik. Jadi pada masa kini kita semua dicengkam oleh anasir-anasir luar. Jadi maknanya marilah kita bermuhasabah diri untuk berubah daripada seorang yang malas solat kepada yang lebih rajin solat, seorang yang malas ke masjid kepada yang lebih rajin ke masjid, ataupun seorang yang tidak teratur hidupannya lebih kepada sistematik. Jadi itu yang relevan pada masa kini. Masuk hijrah yang lebih relevan pada masa kini. Terima kasih Ustaz atas perkongsian sebentar tadi. Itu saja dari saya Sarah Wajihah binti Muhammad Fadli selaku wartawan BIS PPSS SK Bandar Baharu, Kemaman, Terengganu. You are best buddies.